Mana-mana nak kahwin kat gigi ingat ah. Tahu tak? Masuk malam pengantin, ajar dulu bini. Yang pertama, ajar 2 kalimah syahadah. Masuk bilik pengantin, malam pertama panggil malam pengantin. Itu kahwin lagi. Ingat tak malam pengantin? Ingat tak? Ingat tak kau? Tak ingat tak? Oh, derah nyanyuk. Masuk ke pengantin, kita kali pertama bertemu isteri kita, betul tak? Dia duduk atas katil, mu jangan jerebah macam rimah gila gitu. Faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Baca 2 kalimah syahadah. Faham? Suruh dia baca. Takut dah uti. Dah uti berat. Kita suruh bini kita pakai pengantin nginai-nginai. Nampak? Baca 2 kalimah syahadah. Faham? Dah awet len ni tengok pada ni makeup ni tepi ni celok ni macam ini perang. Faham? Comel ni. Baca 2 kalimah syahadah. Nah, mengatin puan-puan Allah berkabira walhamdulillahi katsira balik awal. Faham lagi? Betul tak? Bukan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya begini. Nampak? Itu dia. Kemudian ajar dia. Tanya dia adakah dia dalam suci ataupun dalam haid, dalam uzur dan sebagainya. Faham? Ajar dia. Lepas tu baru kita berdoa, letak tapak tangan atas ubun-ubun. Faham? Ya Allah, ya Tuhanku, andainya ada keburukan pada diri perempuan ini, maka jauhkan daripada aku. Dan andainya ada keburukan daripada diriku, jauhkan daripada perempuan ini. Himpunkanlah kami berdua dalam kebaikan dan rahmat-Mu. Itu cara dia. Letak tangan atas hubung-hubung dulu. Kita tiup lah. Mu buat tak hari tu? Buat tak? Jangan pelawak dah sejik ni. Buat tak? Tak buat? Nikah seorang lagi buat. Faham? Boleh kau dah tak? Nikah kedua ni buat.